Okay gang, assalamualaikum dan salam sejahtera. So kali ni aku buat short video je, tak nak cakap banyak. Okay, short video pasal ducktail ataupun spoiler ducktail untuk Lancer Inspira Evo 10 lah. Okay, sebenarnya video ni aku tak nak melalut jadi panjang sangat. Sebenarnya aku nak buat video borak-borak cakap pasal spoiler untuk Lancer Inspira Evo 10, tapi takut panjang sangat, itu kemudian. Jadi video ni aku nak cakap pasal ducktail spoiler untuk Lancer Inspira Evo 10 je. Okay, so tanpa buang masa. Okay, so kita start dengan spoiler yang ala ducktail, tapi bukan ducktail lah, orang panggil duck lip pun ada, tapi spoiler jenis kecil lah, biasa kita panggil ducktail. Ini spoiler untuk Proton Inspira 2.0 Premium. Okay, macam ni korang biasa tengok. Okay, so ini pula biasa orang panggil spoiler Evo MR lah. Okay, macam ni. Okay, ni original punya. Biasa kadang-kadang dekat Lancer overseas pun dia ada juga, tak semestinya dekat Evo. Tersilap aku lah, kalau salah korang betulkan. Cuma yang ni biasa orang panggil spoiler Evo MR. Okay, so kita ke spoiler seterusnya. Ini ducktail biasa korang tengok, ducktail ni sekarang ni orang jual banyak. Okay, ini ducktail kalau ikutkan dia, tak silap aku dia JDM punya style lah. Okay, kalau USDM punya style dulu aku ada pakai, boleh tengok kat sini. Okay, yang ni aku ada pakai dulu, tak silap aku ni JDM punya style, cuma yang ni jenis aku welding dekat bonnet lah. So dia spoiler besi, aku welding. Sekarang dah tak ada jual, dulu ada jual, ada beberapa kereta sempat buat lah, aku ada jual lepas tu welding lah. Okay, so ini yang sekarang yang biasa jumpa spoiler ducktail macam ni. Lagi satu yang biasa jumpa juga sekarang, dia jenis besar sikit. Ini ada kilang keluarkan yang jenis besar sikit lah. Actually ni pun smart juga. Macam ni pun smart juga. Ini aku dah spray tapi nak pasang, tapi tak pasang lagi. So ini jenis yang ducktail besar sikit. Lepas tu sekarang China ada keluarkan ducktail jenis baru pula. Okay, China ni dia kreatif sikit. So ni dia keluarkan ducktail jenis ni pula, ada lekuk design macam ni, design macam modern sikit kot. Bawah dia macam ni. Nanti aku share gambar yang dah pasang. Ok, macam ni. Ni ABS. Ok, ni aku tengok adalah sebiji dua pakai sekarang. So kita beralih kepada ducktail yang seterusnya. Ini ducktail paling besar lah aku rasa untuk Lancer Inspira Evo 10. Jumpa korang tengok. Ini actually China keluarkan untuk sampel body kit waris tu hari beberapa tahun lepas, tapi sekarang dia dah buat komersial, dia dah buat produce lah, mass produce. So dah ada lah, cuma lokal tak pasti ada kopi lagi ke tak. Okay, so ni kita ada buat masuk juga sampel 2-3 biji. So ini antara ducktail yang boleh dipasang dekat Lancer Inspira Evo 10 lah. Okay, kalau nak cakap pasal spoiler yang boleh pakai dekat Lancer Evo banyak, GT Wing lah, spoiler Evo lah. Okay, tapi tu tak cakap lah, aku cakap pasal spoiler ducktail sahaja. Okay guys, so itu saja. Kalau ada yang berkenan boleh roger-roger. So korang minat spoiler yang mana? Korang rasa korang minat spoiler mana? Apa spoiler yang korang pakai? Ducktail apa korang pakai? Okay, so siapa minat boleh roger-roger. Bye bye guys, ciao.